Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan satu sistem di mana yang kita boleh gunakan dekat website WordPress kita untuk buat auto notifikasi. Sistem dia kita akan gunakan API WhatsApp. API WhatsApp tu anda boleh tengok kat sini kan. Okey. Kegunaannya adalah macam saya beritahu tadi, kita nak hantar auto WhatsApp kan selepas ada orang order di web. Sama ada berjaya. Kalau order fail pun dia boleh auto follow up. Boleh follow up lah. Kepada prospek tu lah. Kepada pembeli apa yang tak berjaya tu. Dan juga boleh guna banyak tempat lain lah. Kenapa kita guna notifikasi ni adalah kita nak kurangkan return. Uh, kenapa? Sebab kebiasaannya customer order kat web ni, dia orang tak tahu status sama ada order mereka ni berjaya ke tak. Jadi dengan cara ni boleh kurangkan return lah. Jadi customer aware. Mereka dapat notifikasi dan macam status mereka. Jadi di secara tak langsung boleh tingkatkan trust dan boleh membantu untuk repeat kerana orang kata customer punya experience. Customer punya experience tu kalau dia seronok dengan kita, insyaAllah akan dia repeat lah. Ni salah satu faktor lah selain daripada faktor produk yang bagus lah. Okay, kita nak buat test order. Okey, saya dah buka. Ini untuk dashboard WooCommerce lah. Untuk kita terima order sekejap lagi. Ini pula adalah WhatsApp untuk customer. Nanti customer akan dapat WhatsApp kat sini. Sebelah dia adalah WhatsApp untuk admin. Okey, sekarang saya akan buat order. Saya akan buat order untuk COD. Di mana nanti WhatsApp akan dihantar secara auto lah. Nanti kita tengok saya buat order sekejap. Okey, nampaknya WhatsApp dah berjaya dihantar. Kita tengok dekat WhatsApp customer. Kita buka, kita tengok mesej. Inilah notifikasi auto WhatsApp tu lah yang hantar customer yang beritahu order dia dah berjaya lah. Sebab kita buat tadi COD kan. COD, jadi dia auto. Sekejap lagi untuk admin pun akan dapat notifikasi. Admin pun akan dapat notifikasi sekejap lagi. Okey. Untuk admin. Okey, untuk admin dah dapat auto WhatsApp. Jadi notifikasi dia lebih kurang macam ni lah. Kita cuba refresh dashboard kita. Cuba tengok order ada tak. Okey, ni order tadi kita buat untuk COD. Jadi dia COD terus processing lah. Okey, sekarang kita nak buat test untuk order payment pula untuk buat fail kan. Sekarang saya akan buat order, pilih payment untuk buat fail. Saya buat order dulu. Okey, sekarang kita cuba refresh kita cuba refresh. Okey, ini order ni dah pending. Sekarang cuma kita nak nak apa edit manual lah. Kita edit manual untuk tengok sistem ni macam mana berjalan je. Sebab kalau nak tunggu 9 minit lama sangat. Jadi kita akan buat secara manual lah. Kita akan buat secara manual macam mana nanti WhatsApp kepada customer dan admin akan dapat. Saya edit dulu ya. Okey, klik. Kita cari status dia, kita tukar daripada pending payment ke cancel. Dan kita update. Okey, dah update. Dan auto WhatsApp pun dah berjaya hantar kepada customer lah. Kita tengok status dekat dashboard kita, dah jadi cancel. Ini adalah auto WhatsApp tu lah. Yang beritahu order dia tak berjaya dan kita akan bantu submit secara manual lah. Dan admin pun akan dapat notifikasi yang sama jugalah. Jadi admin boleh follow up. Okey, ni
admin pun dah dapat lah. Yang mengatakan order tak berjaya, nanti admin ataupun staff kita akan follow up lah. Okey. Jadi itu saja demo yang saya nak tunjukkan.